Yang ni hamba setuju dengan Fok Salafi yang orang kita dok panggil Wahabi tu. Deh, kerana sikap mereka menetai dan berperai dengan ajaran khurafat Fok Habib ni. Mana adalah betul. Ni bukan ziarah kubur lagi dah ni. Deh, ni melampau sangat dah. Ajaran pasal ni tidak ada di dalam Islam. Ada dalam agama budaya. Perkara pasal ni, ajaran pasal ni terdapat di kalangan tarekat yang menyeleweng. Fok Habib di Indonesia, Fok Syarif di Maghribi, dan hak mengaku kata keturunan Nabi di Mesir, di Syria, di Algeria, Tunisia dan lain-lain lagi. Saya tak pernah setuju dengan Ustaz budak yang lani duduk dalam gok tu dan Ustaz Muhaizat dan juga baba muda kita yang duk sanjung Habib yang tak tahu mari di mana ni. Jadi dengan tu saya bukan saja duk perai dengan Fok Salafi, tapi Fok hak gila Habib pun perai juga dengan mereka.